73. 74 lah. Dan dapat ni lah. Oh, 473. Jadi 472. Boleh baca. Okay. Oh, pakai Quran kecil tu. Masa payah. Masa tak ada masa apa? Masa tu payah kan ambil besar-besar berat. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم. Mata ke depan. Sebab tu dia mula-mula kena berlatih tengok dia panggil. Okay, habis tengok tu berlatih iqra'. Lepas berlatih iqra' tu barulah berlatih untuk amal tadabbur sebagainya tu يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب واصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. Semalam dapat ubah. Waktu antara kampar rokat kita berhenti, waktu kita baca dapat ubah muka surat. Yang tu. Oh, tak boleh. Umi dia tak boleh tahan bila kita baca terah. Orang lain ganggu kan. Bila Umi baca gitu dia boleh agak-agak boleh semukar ya. Tak boleh pergi. Antara malam tu. Boleh muka. Muka tidak berselat. Tak boleh bila sebab dia tak tahan. Bila tahan dia salah dia kokang. Bila kita nak lerah, dia orang sebelah ganggu lah. Kita berhenti pelan bila kita tahan dia talahnya. Oh dia tak boleh dengar orang sebelah. Tak. Kita tahan serta tak mau bagi ganggu orang sebelah. Bila tak tahan je bila kita baca orang lain dia tak akan terganggu lah. Tak, bukan. Kita akan belajar. Masing-masing dia kena keluar dengan suara dia. Sekadar mana yang dia boleh. Lepas tu jangan tahan. Baca je. Kalau kita tahan, takkan ganggu. Tak. Dia takkan ganggu. Sebab dia kena biasakan masing-masing punya lebah dia punya bunyi. Buat masing-masing. Sebab tu dia akan bunyi zzz, dia macam bunyi macam lebah. Semua pakat duk baca. Tengok ustaz-ustaz duduk belakang baca derah, duduk depan baca derah. Sebab yang penting kita nak baca tu. Kalau kita buat slow, orang sebelah pun kata aku minta orang ni derah. Dia pun slow lah. Sebelah ni pun pakat slow. Tak, tapi kita bila kita pakat baca, masing-masing pakat fokus pada bacaan dia saja. Tengok ya. Jadi dia sampai dia tak peduli dah orang sebelah hak ni apa semua. Dia baca. Sebab tu dalam ayat Quran sebut iqra' kitabaka. Baca kitabmu sendiri. Kan? Kafa bi nafsika al-yawma hasiba. Cukup engkau dengan dirimu sahaja yang menghitung. Kalau salah, baik, buruk, betul ke apa. Jangan tahan. Bila kita tahan, sebab tu kita tak boleh nak baca fokus. Dia punya penat lah. Kita penat. Sebab kita punya kekuatan suara kita macam ni. Sebab kita nak tak boleh. Sama juga kalau kata kekuatan kita takat ni suara tapi kita nak berderah. Memang kita akan penat. Tak boleh tengok. Ustaz Abdul Hadi dia jadi imam pun dia nak baca tinggi. Mana dia baca tinggi sebab dia dah selesa macam tu. Kan? Dia sampai tu masa Umi akan sampai kan. Sampai tak Umi dah dia akan main selari macam ni. Waktu kita baca Quran tu kan. Dia akan selari kita faham makna pula waktu tu. Waktu tengah baca ni. Ibarat macam mulut kita
tengah jalan bahasa Arab ni, yang kita tengah tengok kalamullah ni, mata kita sedang perhatikan huruf-huruf dalam Quran, waqaf, tajwid dia kita tahu. Tapi dalam minda kita pula tengah berlalu makna-makna dia, ma'ani yang dalam ni. Tengah baca. Tengok semalam kita masuk juzuk 6. Juzuk 6 dia sebut inna Allah la yuhibbu al-jahra bisu' min al-qawl. Sungguhnya Allah Ta'ala tidak menyukai meninggikan suara pada perkataan-perkataan yang buruk. Cuba buka juzuk 6, muka surat apa mana? Masih lagi Maidah. Juzuk 6, awal juzuk 6. Tu dia. Muka surat 102. 102. Jumpa tak? Semua ni tasbih ustaz ke? Buat macam tasbih ustaz. Tapi duduk atas meja ni. Tak tahu. Kalau ustaznya tak boleh tengok ni. Jumpa kan? A'udzubillah minasyaitanir rajim. Cuba tengok La yuhibbul, bukan inna Allah. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Wa kana Allahu sami'an 'alima. Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terang-terangan. Jadi jahra ni maksudnya suara ni jahar. Kita nak panggil jahar kan. Kalau benda tu perkataan tak elok, pasal apa nak pergi berderahkan suara dia. Kan? Kecuali orang yang dizalimi. Bila orang yang dizalimi ni kadang-kadang dia nak pertahankan diri dia tengah nak tengok ni dia buat aku macam ni. Kan? Benda tu hak orang buat kat dia tak elok. Tapi dia jaharkan sebab dia dizalimi. Wa kana Allahu sami'an 'alima. Sungguhnya kerana Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Di sinilah juga daripada antara dalil-dalil yang bila tengok orang baca Quran kan. Bila dia baca Quran, macam Fir'aun buat kezaliman apa semua kan. Dia macam slow ya. Dia macam bayati tu. Yastahyuna nisa'akum. Cerita wa yufsiduna fil ardi. Mereka melakukan kemusnahan atas muka bumi. Semua kalau memang cerita berkenaan apa yang mereka buat buruk ni, tiba-tiba dia perendahkan suara. Kan? Tapi bila mai cerita bagaimana Allah Ta'ala bantu ni, walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azillah. Tiba-tiba dia angkat lagu tingginya. Abang kata, Allah menolong hamba-hambanya dalam perang Badar ketika mana mereka sudah merasakan merendah diri di sisi Allah. Jadi bila mai umi lalu ayat-ayat jenis cerita orang munafik slow ya. Tapi bila Allah nak siksa dia faham. Dia agak menatau agak kalau orang cerita orang munafik sebab tu dia sikit sebanyak tu macam saat tadi. Macam hari tu kita sembang surah Semut ni. Lama-lama kita akan ingat ni tahun ni cerita cantik ni. Aku naik sikit suara. Hari aku rendah sikit suara. Yang tu kemahiran yang selepas pada tu pula. Dia panggil dia bila tadabbur. Okay, contoh Ustaz. Pada muka surat 102. Allah tak suka kepada orang yang jahal surah. Jadi kita boleh angkat surah sebab ni perintah Allah. In tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa inna Allah kana 'afuwan qadira. Okey, orang kafir pula surahnya 150. Sesungguhnya orang yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya bermaksud membeza-beza antara keimanan. Dia buat je ni. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yulidu. Kita slow sikit. Tapi my time hak cerita orang beriman punya amalan, kita naik sikit surah. Macam itulah. Bertambah bila tempat mereka adalah syurga. Macam tu kan. Boleh. Baca Quran. Syurga bukan baca Quran. Gembira kan. Gembira lah. Jadi masuk syurga apa mah. Itu kita baca Quran. Baca Quran. Angkat orang. Ya, macam dia baru dia main, dia panggil jawabul jawab. Kalau kau ni bengkok, kita sebab tu bila cuba tengok bila semayang kan, bila semayang Ustaz Allahu Akbar, jadi dia tahu Allahu Akbar tidak apa beza. Dia Allahu Akbar, kita pun rancak dengar ni. Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd.
Okey, buka balik part apa tadi? Part 7 3. Sama gitu. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. Tengok ayat 55 ni kan. Kalau kita nak baca kita boleh fasbir. Ya, ibarat macam bersabarlah. Kita berhenti sana. Boleh? Fasbir sebab bila kita faham makna kan. Inna wa'dallahi haqqa wastaghfir li dhanbik wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar. Faedah dia bila kita faham makna, lepas tu kita akan baca tu macam seakan-akan ayat ni sedang kita nak bagi arahan kepada mereka, nak fahamkan kepada mereka. Jadi mereka sempat, dia panggil sempat ambil nafas untuk faham dulu. Kan? Bila kita wasbir, ni tak ada tanda berhenti pun. Tapi kalau kita berhenti pun, kita faham. Yang pertama orang dengar, dia kata, ui, ayat ni suruh kita sabar. Inna wa'dallahi haqqa. Sungguhnya janji Allah itu benar. Wastaghfir li dhanbik. Mohonlah ampun bagi atas dosa. Wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu pada waktu pagi dan juga petang. Pagi dan juga malamnya. Jadi pada saat pagi dan juga petang. Bila kita dengar tu, satu-satu makmum hak dengar belakang tu. Macam tu juga bila cerita tentang manusia dijadikan manusia kan. Dia pada alaqatan summa mudghatan jadian. Kalau kita berhenti alaqah berhenti summa mudghah summa jadian. Bila semua tu boleh berhenti. Sebab maksudnya kemudian. Dari segi orang yang menghayati Quran, dari segi makna. Jauh lagi kita nak pergi ni. Nah, insya-Allah. Terus. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم In fi sudurihim. Kau nak ambil berdawai sini. dia tak boleh berhenti tu kan dalam. Tapi dah selajak dah. Oh ya. Hmm. في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء هو دمزة تقصان وهي مسيء والذين آمنوا وعملوا الصالحات والمسيء قليلا ما تتذكرون. Ya, sebab tu dalam ahlan, masya-Allah, bila sampai Ustaz? Bila sampai? Oh, masya-Allah. Ya, ada kuih. Dia dalam bacaan Quran ni dia ada satu lahnul khafi wa lahnul jali. Kesalahan khafi, kesalahan jali. Okey, apa itu jali? Kecil. Jali yang besar. Kita. Oh, bila jali yang besar ni semua orang boleh tangkap kata kita salah. Kalau golun ni betul. Bapak Ustaz semua macam mana dengar semua. Alhamdulillah. Ya. Jadi lahnul jali sampaikan ke tahap orang-orang awam pun boleh tangkap salah itu. Tapi lahnul khafi ni memang ahli Quran yang dia tahu belakang dia sebut tak habis ni. Lepas tu dia punya
Jadi lahnul jali tu memang tidak dimaafkan. Tapi lahnul khafi ni masih lagi dimaafkan. Kerana yang boleh tangkap tu adalah orang ahli-ahli Quran. Lahnul jali tu yang menjadikan orang akan mufaraqah. Khafi dah. Ya. Khafi sebab hak boleh tangkap, memang ahli betul. Dia tahu tentang sini, kau ni dia huruf dia bunyi salah kau nak sekian. Semalam apa? Semalam yang Sa'adin. Semalam Syakin ni ada Syak. Ini ada ini Syakin tu yang salam cik. Dia salah tahu nak tu. Asma hanya lah ya tuan. Semua salah apa malam? Syakin lah. Ha? Dia tak ada sebut Syakin ni. Ada Syakin ni. Ingat Shin ha. Syakin. Dia Syakin. Dia kena syak. Dia salah sebut tu waktu dia sebut Latihan. Bunyi syak. dia macam syak. Dia kata yang semua masuk Allah. Dia. Dia Syakin. Dia nanti ke besar kecil. Kalau kata hanya kalau kita tak dapat tangkap, jadi boleh tangkap tu jenis khafi. Tapi ya. Khafi ya. Dia tak. Dia lagi boleh betul ya. Macam kadang Sijil lilih. Betul kan? Dia yang mak mak ghain nak bi huruf ain. Mau huruf dad antaranya apa tu huruf qaf. Ada kau kan. Kau dia akan suruh berlatih sebut kau. Kan. Sebab qalbun berbeza dengan kalbu. Kalau orang kata tuan-tuan, kalbu tu anjing. Kalbu maksud anjing. Qalbu hati. Kan. Anjing tak sama dengan hati. Tengok baru ni Ustaz baca surah Kahfi pasal tak? Ayat demi ayat Ustaz sambung. Berapa ayat yang Ustaz sambung. Tapi Ustaz perhati nak sambung. Dia ada tailing ayat sebelum tu tak? Kalau kan surah Kahfi ni dia ada sambungan cerita dia. Okey, ni cerita daripada dua orang lelaki yang seorang dia dua-dua ada kebun. Seorang ni dah jual dah kebun dia jalan Allah. Seorang ni tak siap kufur lagi dengan ada kebun tu. Jadi dialog dia, lepas tu dialog dia lagi. Walaupun ada tempat macam berhenti bulat ni boleh sambung tak ada masalah. Lepas tu adik dia tegur dia pula. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dhalika ghadan. Tapi boleh baca dhalika ghadan illa an yasha Allah. Boleh sambung bila kita faham makna cerita. Sebab kita pernah tadabbur tu kita tahu. Inna sa'ata la'atiyatun. Inna sa'ata la'atiyatun la raiba fiha walakinna aktharan nasi la yu'minun. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam. Okay. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Okey, tengok ayat ni cerita berkenaan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Katakan dan telah berfirmanlah Tuhanmu iaitu ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku astajib lakum. Aku akan jawab. Tapi di sini ada huruf sin dengan ta dia tu, nampak? Ni nampak perkataan sin ta. Astajib lakum tu ada sin dengan ta. Maka ini ulama bahas tentang bahawasanya astajib lakum Allah Ta'ala perkenankan, tapi dia taklah secepat bagaimana satu ayat lagi. Tak Ustaz. Masih. Okey, baik. Tiba-tiba bawah tu cerita innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Mereka-mereka yang rasa sombong, takabur daripada ibadah kepadaku, mereka akan masuk neraka jahanam. Kan? Jadi apa ibadah yang tengah cerita di sini? Sebab ayat 59 cerita berkenaan kiamat pasti akan datang. Kan? Sebelum tu pula cerita orang buta dengan orang yang celik.
orang beriman dengan orang tak beriman ni kah ataupun orang buat. Jadi apakah amal ibadah yang dimaksud sini? Yang paling dekat, jangan pergi jauh, iaitu doa. Kalau Allah Ta'ala perintah, berdoalah padaku, akan ku perkenankan. Sungguhnya mereka-mereka yang takabur sombong daripada nak beribadah kepada aku akan masuk ke jannah. Maksudnya orang yang sombong daripada nak berdoa kepada Allah. Jadi kita, jangan kita tinggal doa kerana kita sombong. Allah Ta'ala cukup benci dalam hadis sebut. Allah Ta'ala benci kepada orang yang kaya yang sombong. Dan Allah lagi benci dengan orang miskin yang sombong. Dalam miskin yang lagi sombong pula kan. Jadi doa, siapa tak mau doa, dia sombong. Jadi jangan kita tinggal doa kerana niat tujuan tu sombong. Tapi kalaulah ada orang kadang-kadang dia tinggal doa kerana apa? Dia malu. Dia malu dengan Allah. Dosa banyak. Rasa macam Bukan pasal dosa banyak, tapi kadang-kadang dia tak, benda apa yang Allah tak bagi aku? Semua Allah bagi. Malunya aku. Aku nikmat pun tak syukur banyak kan. Jadi cukuplah aku sibuk dengan zikir, selawat apa semua dan sebagainya. Tetapi orang tak minta. Aku malu nak minta. Kan? Ustaz sebut dalam satu qasidah, Ustaz sebut kata bahasanya yang macam mana tu, permintaan pula dah. Allah Ta'ala bagi nikmat yang bertalu. Allah Ta'ala bagi nikmat bertalu-talu. Dan hamba rasa malu terus menerima nikmat yang bertalu tiada terkira. Rasa malu minta. Satu lagi ayat ni, tengok astajib lakum. Tahan tangan itu. Kita buka tentang surah Baqarah. Tak elak Ustaz. Buka sonok ni. Buka surat 28. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jumpa. Surat 8. Surat 8 ayat yang paling bawah 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kan? Kalaulah mana-mana hamba-Ku bertanya tentangku, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepadamu, bagi bertanya dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, jawablah bahawasanya aku dekat. Allah nak bagi tahu ni, Allah sebenarnya dekat sangat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya sebagai hamba-hamba yang lain. Dengan baginda Allah lagi dekat. Ujibu da'watad da'i, nampak perkataan ujibu. Kan? Ada tak huruf sin dengan ta saja? Tak ada. Macam tadi ada astajib lakum kan? Kata ud'uni astajib lakum, minta pada saya, astajib lakum. Saya akan perkenankan kan. Jadi uji pun tak ada sin dengan ta. Kata ulama, jawapan yang Allah Ta'ala bagi lebih cepat dalam ayat ni bagi mereka yang meminta pada Allah berwasilahkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham tak Umi? ya. Kan bila tak ada huruf sin ta. Ni panjang ni. Astajib lakum. Ni tak ada sin ta. Lagi laju jawab. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Tapi macam mana hak ni boleh lagi cepat dan tak ada sin ta tadi? Kerana asal ayat tu wa idza sa'alaka ibadi. Maksudnya apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Nabi Muhammad SAW, berwasilahkan Nabi Muhammad SAW. Sebab tu nak minta doa apa-apa, pakailah wasilah Nabi Muhammad SAW. Semalam kita mengaji dah dalam surah tu, surah Maidah tu, ibtaru ilaihil wasilah. Mestilah kalian kena cari pendekatan, jalan dekat untuk nak mendekatkan diri pada Allah, nak doa pada Allah pun wasilah. Allah Ta'ala perintah. Okey. Terus buka surat 74. Jadi satu lagi pula, kalau kita tinggal doa siapa? Tadi mula-mula kita jangan tinggal doa kata kena sombong. Itu tak boleh, haram. Tinggal doa kerana malu pada Allah. Malu nak minta pada Allah. Satu lagi kerana sibuk dengan Quran, dengan zikir. Kan dalam hadis yang kita bercara ni, man syaghalathu Qur'an wa zikri. Siapa yang sibuk dengan Quran dan juga zikir ingati aku, hatta taraka mas'alati. Allah Ta'ala sebut, Nabi akan bagi tahu hadis, sehingga dia meninggalkan meminta kepada Allah. Sebab dia duk sibuk Quran kan.
a'taituhu khairu ma u'tiya lis-sa'ilin atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Lalu akan kuberi kepada dia dengan kurnia yang lebih baik daripada yang kuberikan kepada mereka-mereka yang meminta-minta. Dahsyat. Sibuk dengan Quran, Allah Tak tak doa pun tak apa. tak ada doa pun. Oh, nak doa kita baca Quran. Sebab tengok, okey. Sebab dalam Quran tu Dulu memang doa. contoh saya contoh. Dulu sebelum apa dia kita duduk Umi belum jumpa dengan geng-geng orang Sarawak ni, contoh tahu kata malam 10 malam takhir tu kena banyak doa lah tuan-tuan puan. Betul tak? Contoh. Lepas tu bila tak berjaga malam sangat, melainkan berjaga sikit lah berapa juzuk malam. Bangkit solat je nak doa, mesti nak doa. Betul tak? Tapi bila kenal tangan ni, daripada awal ni kita duduk kalut apa? Sehari kita duduk baca Quran, sehari kita duduk ni apa semua kan. Doa tu kita dekat nak subuh dah. Kan? Maka kita tak pernah bagi tumpuan macam sebelum ni. Kita kalut apa? Kita kalut duduk ni. Duduk kalut nak berbetil baca Quran. Aku pun nak laju macam orang lain juga. Kita duduk kalut Quran. Bila kita kalut tu Allah Ta'ala akan bagi dengan yang lebih baik kurnia tanpa kita minta. Yang lebih baik kurnia tu daripada orang lain dapat. Ustaz dapat rasa benda tu berkali-kali sangat. Baru ni Ramadan Ustaz kalut dekat Mekah. Ustaz dia kalut tu. Kalut Quran, lepas tu zikir lepas semua. Balik-balik main, ya Allah, kurnia Allah Ta'ala bagi cukup banyak. Dan subhanallah, benarnya Rasulullah SAW sabda, dahsyatnya Allah. Jadi Umi ada 2 orang anak. Hafiz jenis tak minta apa. Main nak raya pun tak minta apa. Dia kalut duduk. Dia ni kerja primat. Hafiz, lepas tu dia duduk ni kalut Quran. Kakak dia contoh, ajar sikit-sikit nak apa menyegak lah. Abang kata, tahun ni nak baju raya 2 tau. Kata itu hak ni kita beli baju raya 2. Hafiz dia tanya nak apa Hafiz? Umi nak beli. Tak payahlah Umi pakai baju mana ada. Tak minta. Mai taharilah minggu 7 jom. Pipi sampai baju dia lagi mahal. Lepas tu 3 pasang pula apa semua. Kau tahu adiknya lagi banyak. Sebab dia tak minta. Dia ni payah minta. Minta biarlah nak bagi kat dia. Nah, kita sifat manusia. Bagaimana perbuatan Allah kepada hamba. Tadi hamba kepada hamba. Terus. Zalikum kat kita. Zalikum lah. Dah akhirin. Saya tak dengar ibu Allahul Ladzi. Allahu Alladhi. Dah hilang. Kalau telefon bunyi ke apa tak pergi baca hilang balik pulang balik rantai. Tak apa, nasib baik lah. Walaupun kita dah sebelum kita jawab telefon tu kita dah bagi tahan ni lagi lah. Aku akan sambung ni. Dah hilang betul ke? Ulang lewat tak ada. Dia nak tambah pahala. Ada sekali tu ustaz tu salah lagi dahsyat. Saya tahu okey tahun ni aku tak tanda, tak apa insya-Allah ingat. Lagi aku buka balik tahun ni. Tahu ustaz ulang balik juzuk sebelum. Lepas tu dekat-dekat nak sampai la ilaha illallah tahun sini. Tak apa. Ya. Ini. Terus ya. Allahul Ladzi جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. Ini dia tengok ayat ni. Umi baca terjemahan dia dia kata. Nombor 1, Allah menjadikan malammu agar kamu boleh berehat dan menjadikan siang terang benderang untuk kamu mencari rezeki. Sesungguhnya Allah benar-benar memiliki kurnia yang melimpah kepada manusia dan kebanyakan manusia tidak bersyukur. Jadi malam untuk ketenangan. Baca Quran bertambah lagi tenang. Dalam Quran sebut lagi demikianlah apabila Allah bagi isteri, antara isteri dia adalah untuk kita sekuni, kita akan rasa tenang pada isteri. Satu, Allah Ta'ala memiliki banyak kelebihan. Allah bagi kepada manusia banyak. Tapi banyakkan manusia tidak syukur. Bila sampai ayat ni, ingat Imam Syafi'i dan beberapa imam, dia baca Quran, satu ayat mesti dia tengok. Kalau ayat tu cerita tentang azab, mereka akan minta lindung daripada azab buat diri mereka dan juga seluruh muslimin. Kan? A'adanallah minha wal muslimina jami'an jatuh. Lepas tu kalau ayat-ayat jenis ni pula kita kata ya Allah lindungilah aku daripada tidak bersyukur, jadikanlah aku hamba yang bersyukur. Minta. Tu cara berdoa dengan setiap potongan Quran. Terus. Zalikumullah
ذلكم الله ربكم خالق كل خالق كل شيء. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم فأحسن صوركم. وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. Ayo ayat 64 ni. Kalau ayat tempat tu kadang-kadang ada qari bila nak mula baca ayat apa orang minta suruh dia baca. Dia ambil berapa ayat kan untuk buat lagu kan. Dia akan mula ayat ni antaranya tu. Allahul ladzi, mula dengan lagu Bayati kan. Sebab dia membuka mata hati punya pintu. Sebab makna dia tengok Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qarara was samaa'a binaa'a wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum minat thayyibat. Lepas tu dia tarik Zalikumullahu Rabbukum. Sebab ayat cerita Allah lah yang menjadikan bumi untukmu. Macam special sangat. Allah sampai jadikan bumi untukmu sebagai tempat menetap dan langit sebagai atap dan membentukkan tubuhmu lalu memperindahkan rupa wajahmu serta memberimu rezeki daripada yang baik-baik. Kau bayang Allah Ta'ala tak kata bagi rezeki dia, Allah Ta'ala kata bagi rezeki yang baik-baik pula, minat thayyibat. Demikianlah dialah Tuhanmu. Demikianlah Allah Tuhanmu. Zalikumullahu Rabbukum. Tersentuh hati. Sebab apa? Rupanya dia jadikan bumi untukku mendapat duduk, lepas tu langit dapat berteduh, lepas tu tebuh badanku elok, wajahku pula dia bentuk sekian-sekian. Bagi rezeki semua yang tak elok. Dialah Tuhan. Fatabarakallahu Rabbul Alamin. Dengar ayat ni saja saya nak kata Alhamdulillah. Tak ada rezeki yang tak elok masuk kita. Semua dia bagi elok. Kita yang kadang-kadang pilih yang tak elok. Wal'ayyadzubillah. Terus. Huwal hayyu la ilaha illahu. Wal hayyu la ilaha illahu fad'uuhu mukhlisina lahuddin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okey, selepas kita dengar ayat 64, kita tahu Allah Ta'ala bagi macam kita dengan kelebihan yang macam tu kan. Dialah Allah yang maha hidup. Tiada Tuhan kecuali dia. Maka lalu panggil serulah dia, doalah dia dengan penuh keikhlasan. Tulu ikhlas kepada Allah. Macam mana doa dia? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kan baru tadi saya kata pasal nak syukur sangat sebut Alhamdulillah. Tengok ayat ke-65 dah ajak pada kita macam mana doa pada dia. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tu pun doa. Jadi kita syukur terhadap sekalian yang dia bagi pada kita tadi. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. ربي lagi dong kosong. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة. من تراب. Mati dah itu. Nak bagi ni. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم
Thumma litakunu syuyukha. Bawah tu sama panjang tu. Cuba. والذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل Terus sambung. Lain waminkum. ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. Itu kena dengar sikit. Okey, tengok kalau kita baca itu tadi, nak bagi orang yang di belakang dengar tu dia dam hati mana? Dialah menciptakan kamu daripada tanah, kemudian daripada setitis mani, lalu daripada segumpal darah. Maksudnya daripada mani, darah tu kan ambil masa dekat 40 hari kan. Kemudian kamu dilahirkan sebagai seorang anak, kemudian dibiarkan kamu sehingga dewasa, lalu menjadi tua. Kan? Jadi kalau kita baca laju terus itu, cepat sungguh tua. Kan? Tua syuyukha. Syuyukha tu tua. Syuddakum dewasa. Tiflan budak. Alaqah tu daripada apa dia? Gumpai darah. Nutfah mani. Turab tanah. Baru hal lain baru kita laju. Iaitu wa minkum, tapi di antara kamu ada yang dimatikan sebelum itu, kami berbuat demikian agar kamu sampai ke satu waktu yang ditentukan dan kamu memahami. Betul. Ini Ustaz belajar, saya sahaja ni tak. Kau nak bagi orang belakang bila tiba-tiba dia bagi perhatian pada apa kita baca. Betul. Awak ada ni bonti-bonti nak? Ya, macam kalau kita baca berita pun macam tu juga, kita tak baca dialek gitu. Kan kita akan baca sikit-sikit bonti gitu kan. Okey, terus. والذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. Okey, kalau Syekh Syah macam contohan, macam kalau yang jenis dua hakat, kalau nak baca laju kan, jadi satu kan. Macam ayat 68 tu, amram fa innama, jadi satu kan, macam tu kan. Tapi qada tu tak jadi dua. Qada amram fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Pasal nak umi sebab qada tu kalau dia tidak asal 4. Nah itu bagi jadi dua. Dua jadi satu, tak apa. Kita jadi satu. Okey. Ni dua orang tu. Itu yang lambat. Ya, idil aghlal. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون والسلاسل يسحبون. Tengok bawah ni semua dia akan you. Dia akan baca dengan ni. Yus, lepas tu tush. Okey. Terus Ilhamim ثم في النار yusjarun. ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا
كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى للمتكبرين فبئس مثوى المتكبرين Tadi yang macam maswan lil mutakabbirin. فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. لقد أرسلنا ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منابع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين ولم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. Kena berlatih sampai boleh insyaAllah. Jadi kita yang tak lah itu. Kita dah cakap dah baca kita dah belajar cepat. Saya macam Ustaz kata tu, kalau kita jumpa surah Yasin hanya seminggu sekali saja. Dia tak pernah mengapai, cuma seminggu sekali. Lama-lama menjadikan kita mahir dengan surah Yasin. Orang lain baca silap kita boleh tegur. Tak percaya pergi semayang. Ustaz pernah pergi waktu semayang di Mekah, Madinah. Waktu dia di Madinah maksudnya. Tok Imam baca Yasin. Imam baca Yasin. Jadi waktu ketika Tok Imam salah tentang baca Yasin tu, Ustaz boleh dengar suara beberapa orang jemaah Malaysia boleh tegur. Lepas tu ketika Tok Imam tukar surah hak lain pula pada rakaat seterusnya, Imam baca surah lain. Salah hak Malaysia senyap. Tak biasa. Yang bunyi kan negara-negara lain pula.
Dengar lain ingat mana ni kan. Tadi waktu Yasin tu, sekali orang Malaysia, kali orang lain lah tegur. Sebab dia cakap minggu sekali. Kan? Tapi maitan lain dah surah Yasin, surah Ghafir ke surah ni semua kena senyap. Tak tahu nak tegur kan. Dia tak risau ya. Apa dia tak kisah. Jadi cuba bayang apabila kita main usia Umi macam ni. Umi dah terbiasa lepas ni bila biasa baca macam tu tadi. Satu juzuk hanya memerlukan paling kurang 25 minit. Tara tu tadi 25 minit. Kalau laju lagi 20 ataupun ke 17 minit. Ya, Ustaz cakap ni kata jalan Ustaz dah pernah lalui. Okey baik. Kalau 25 minit, sejam ada berapa minit? Sejam ada 60 minit. Jadi sejam kita dah dapat 3 juzuk. Betul tak? Kita dapat 3 juzuk. Kan? Lepas tu kita memerlukan lebih kurang sekitar bagi masa 2 jam satu hari, kita dapat 5 juzuk. Clear? Okey, 5 juzuk Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Khatam? Jumaat. Okey, Jumaat pulun dengan surah Kahfi apa semua kan. Okey, Ahad balik. Ahad. Kalau dah jumpa seminggu sekali ayat yang sama balik. Duk jumpa seminggu sekali akan jumpa. Yang semua pada Quran ni akan jadi surah Yasin malam. Walaupun kita tak ngapai. Tapi memerlukan nak buat je tu kita jangan bagi nampak bagi lama tu. Kalau kita nampak bagi lama, Allah aku nak habis juzuk 45 minit kali dengan 5 juzuk sehari, aku nak masak celah mana, basuh baju celah mana. Baju kita masuk mesin pengering tu makan 2 jam. Dia tengah kering dalam 2 jam ataupun sejam habis 5 juzuk. 5 juzuk kan. TikTok banyak. Dengan TikTok banyak dah ngaji. Ingat TikTok banyak dah ngaji. Contoh kan. Dia lama-lama kita akan bagi masa. Aku mana pun guna bagi masa untuk Quran ni. Lepas habis kuliah baik kita duk minat tengok TikTok yang tu habis. Betul. Percayalah. Yang hari ni tidak akan berulang lagi dah. Tapi pengajian kita tengok, kita boleh tengok ulang balik kalau kita lepas mana-mana. Kita kena belajar liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nak bagi jadi lagi ulun untuk beramal. Ustaz, kalau hari yang Ustaz tak sempat baca sampai 5 juzuk, kita tengok. Tak sempat macam apa? Duduk cek orang. Wahai cek orang, kau ni cek. 5 juzuk lebih duduk cek. Kita tak sempat. Tapi sebenarnya hak kita baca pada kita tu pun adalah hak mana kita dengar macam kita dapat pahala macam kita baca. Ya. Kalau Syekh Ashraf kalau dengar ni lagi, boleh sambung bacaan. Untuk nak khatam tu. Tentu orang boleh. Ya. Sebab tu macam Syekh Ashraf tu level dia 3 hari sekali khatam. Sebab tu Ustaz buat sikit-sikit bagi naik. 2 pasal betul. Itu Ustaz bagi 2 muka. 2 muka. Kemarin naknya Ustaz bagi sekali duduk tu 5 muka. Berapa rakaat tu 5 muka. Saja 5 muka. Ini tak selai dah. Jadi selepas pada habis yang rakaat yang yang waktu kita baca hak Sayyidina Osman punya Khalifatul Rabi'ah, khalifah yang keempat iaitu Sayyidina Ali kalau itu semua dah habis juzuk kalau betul. Semua dah habis juzuk lah. Saya lagi rasa aku habis juzuk macam tak percaya. Sebab kita tak pernah habis juzuk. Tiba-tiba kita habis juzuk. Dalam masa tu kita tak percaya. Sebab tu panggil karamah. Dia itu panggil karamah. Karamah ni dia tak kekal. Istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqamah tu lebih baik daripada 1000 karamah. Bagi lama-lama dia saingan. Ustaz nak bagi dia saingan dulu. Bagi saingan. Bila saingan macam contoh daripada awal malam pertama Ramadan sampai sekarang dia buat solat-solat tasbih. Wahai bukan wajib. Bukan wajib. Sunat. Dah jadi ni kan. Tapi dah depa. Jadi budaya depa kan. Jadi. Tak boleh. Jadi dah saingan. Lepas tu depa nak dah saingan, depa nak buat jenis lama-lama subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 2 rakaat tu setengah jam itu pulanglah. Kan? Nak bagi rasa ringan dulu. Bagi rasa semua ringan. Tengok Rasulullah SAW mula bangun malam, mulakan dengan raka'ataini khafifatain. 2 rakaat yang ringan. Sebab tu Ustaz dah okey, jom 2 rakaat yang ringan. Allahu akbar. Baik tu. Ustaz cepat lepas Fatihah. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila
أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. Allahu Akbar. Ayat tu bukan hanya sekadar sebagai pendek, bahkan ayat tu menceritakan berkenaan tentang wahai yang berselimut, bangunlah waktu malam sekian. Sebenarnya mereka tengah ambil tablet. Punya ayat tu daripada dapat tablet makan yang pendek ni akan jadi sedap nak bangun sepanjang malam. Sampai orang lain rasa heran. Dulu kita heran, boleh lu macam ni lah. Rupanya bila mama orang lain rasa heran, boleh hampa berjaga je. Kena sokong kopi. Minggu pertama sokong kopi ke apa semua kan. Ni dah lah. Boleh ke tak ya kopi? Kopi tu apa dia dah bahasa Arab ni? Kopi tu bahasa apa? Qahwah. Qaf, ha, wa, ta marbutah. Qahwah. Kan? Kalau buang ha jadi apa? Kalau buang ha. Qahwah. Dia qahwah kan? Kalau buang ha tu jadi apa? Hadapan tu. Buang hadapan tu. Dia huruf qaf, qaf di depan. Lepas tu ha tengah. Qah. Lepas tu waw, ta marbutah kan? Qahwah. Tu kopi. Buang ha hak tengah jadi apa? Tinggal apa? Tinggal qaf, waw, ta. Jadi apa? Jadi quwwah. Kita dah buang dah hak. Allah Ta'ala bagi kekuatan wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Tak tambah qahwah dah, tak tambah kopi dah, tambah quwwah dah. Tapi sempurna duduk rumah baca semua lagi dia salam baca. Emoh. Sebab tu kita perlu suhbah tu. Bukan tak mau baca, tapi bila kita baca mazhab muka sekali dia tukar habis. Itulah ustaz pun pelik ada orang Innallazi dengan innallah tukar. Kata dia innallazi berapa aku kata innallah. dia banyak gangguan. Sebab tu ustaz heran. Memang nak baca, nak khatam. Memang ustaz pun heran pasal apa dia beli bilik wakaf tapi orang lain duduk bilik wakaf orang ni banyak. Patut dia duduk tang sini apa semua kan. Boleh kat orang. Tengok orang. Bola. Kita dapat madat. Cerita tu mau cerita Umi tu mau cerita. Ini Umi tu mau cerita. Tak sungguh lah. Pahala mengalir, Umi makan. Memang pahala mengalir. Tapi kalau kita ada kat sini macam tu, kita boleh rasa kita aku rasa nak baca apa kita kena ada target juga. Aku kena main duduk ni sekian. Bila sampai ke tahap macam contoh kita dah tengok ustaz nak pergi bulan 12 ni nak pergi jumpa Imam Bukhari. Panjang umur hidup aku tak nak pergi. Aku nak pergi ya. Semua bila kita tambah ustaz tak pernah rasa ustaz masih lagi fresh muda. Ustaz rasa macam ustaz di hujung ayat. Bila ustaz rasa di hujung ayat macam mana kali pun ustaz nak habiskan kisah masa ustaz ni semua dengan kau boleh. Macam ni lepas tu pergi ziarah ulia lepas tu. Tahun ni Allah Ta'ala muliakan hampir 7 kali ustaz ke tanah suci tahun ni. Sebab tak masuk sekali dengan haji ya. Kan? Tapi sebab kita Allah nak channel kita ke arah tu. Kita rasa nak Allah Ta'ala pakai tu silakanlah ya Allah seronoknya indahnya. Lagi 16 minit dah jauh. Main mikrofon kat ustaz semua. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات Sepuluh malam penamat kejarlah walaupun penat moga engkau mendapat Lailatul Qadar yang hebat lengkapkan dengan zakat jadilah hamba yang taat hidupmu akan berkat di dunia dan akhirat marhaban ya Ramadan
مرحبا شهر الصيام نسأل الله الرحمن رحمة على الدوام أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات صلى عليك الله يا خير الورى يا كميل الأوصاف ثم الذات بجاه كملنا خلقا وخلقا ربي زدنا علما وألبسنا التقوى صلى عليك الله يا خير الورى جنجي الله تعالى dua saat gembira bagi yang berpuasa pertama ketika berbuka kedua ketika di syurga bertemu penciptanya ya Karim jadikan kami merasai janjimu marhaban ya Ramadan marhaban syahr siyam nas'alullah ar-Rahman rahmatan ala dawam ashhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka al-jannah اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات صلى عليك الله يا خير الورى يا كميل الأوصاف ثم ذاتي بجاهك منا خلقا وخلقا ربي زدنا علما وألبسنا التقوى صلى عليك الله يا خير الورى بنتك ميئه يا الله مقبول كله عباده dari diri yang lemah dan juga sekalian ummah kurniakan hadiah dengan hati yang uzlah dari selain Allah dan juga Rasulullah marhaban ya Ramadan marhaban syahr siyam Allah as'alullah ar-Rahman rahmatan ala dawam dosa kami yang berbuku padamlah wahai afu umpama bayi yang baru dilahirkan oleh ibu hanya Allah bagiku tiadalah sekutu dengan berkat nabimu perkenankan doaku marhaban ya Ramadan marhaban syahr siyam nas'alullah ar-Rahman rahmatan ala dawam صلى عليك الله يا خير الورى يا كامل الأوصاف ثم الذات بجاك كملنا خلقا وخلقا ربي زدنا
علما وألبسنا التقوى صلى عليك الله يا خير الورى. Tiga golongan dimurkai Rahman, Jibril mendoakan, Nabi mengaminkan, bertemu Ramadan tak memanfaatkan, birrul walidain tidak laksanakan, bakhil bersalawat buat Rasul junjungan, madrasah Ramadan buahnya bertakwa, seluruh amalan pahalanya berganda, mujahadah nafsu jihad yang terbesar tidak akan mampu jika kurang sabar. Mohon Allah bantu penolong sebenar. Sallallahu alaihi Allah يا خير الورى. Allah من الأوصاف ثم الذاتي بجايك منا خلقا وخلقا ربي زدنا علما وألبسنا التقوى صلى عليك الله يا خير Nabi dah berpesan sebaik amalan sikit dikerjakan, tapi berterusan kurangkan bercakap, kecuali perlu banyakkan memohon daripada afu. Tiada pengampun selain Tuhanmu. Sallallahu alaihi Allah ya khairal wara ya kamilal awsaf ثم الذاتي Allah بجاهك منا Allah خلقا وخلقا ربي زدنا علما وألبسنا التقوى صلى عليك الله يا خير الورى. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله بسر ثواب الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم إنا نتوسل إليك بحق نبيك الرحمة سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يا سيدنا يا محمد يا سيدنا يا محمد يا سيدنا يا محمد إنا نتوسل بك ربنا عز وجل ليقضي حوائجنا يا الله Allahumma ya Allah, ampunkanlah kedua orang tua kami, ampunkanlah guru-guru kami, ampunkanlah adik-beradik kami ya Allah, ampunkanlah seluruh jiran tetangga kami, ampunkanlah bagi sekalian muslimin wal muslimat dan juga bagi sekalian mukminin wal mukminat al-ahya'i minhum wal amwat rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunkanlah bagi seluruh umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, warham li ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
واصلح لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والطف بأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وألف بين قلوب أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. Ya Allah, kami mohon kepadamu keridhaanmu serta syurgamu. Lindungilah kami daripada murkamu dan juga daripada siksa api nerakamu, ya Allah. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang maha pemaaf, memadamkan kesalahan hamba daripada buku catatan dosanya. Maka kami mohon kepadamu, ya Allah, dengan keberkatan karimmu dan juga afuunmu, ya Allah. Ampunkanlah kami, ya Allah. Padamkanlah seluruh kejahatan kesalahan kami dan juga dosa-dosa kami daripada buku catatan amalan kami, ya Allah. Apabila kami mendapat kelebihan seperti mana yang telah dijanjikan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka yang telah menjalankan ibadah dalam bulan Ramadan, keluarnya mereka bagaikan seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, bersih putih suci daripada segala dosa. Allahumma ya Allah, pertemukan kami dengan malam Lailatul Qadar. Jadikanlah kami di kalangan hamba-Mu yang mendirikan ibadah penuh ikhlas dan juga qabul isimu. Penuh taufiq hidayah-Mu pada malam Lailatul Qadar, ya Allah. Demi merebut segala kelebihan yang telah berada di dalam malam Lailatul Qadar, ya Allah. Allahumma ya Allah, himpunkanlah ruh kami dengan ruh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam di dalam mimpi dan juga ya qadha, ya Allah. Ya Allah, sampaikanlah kaki kami, seluruh jasad kami, hati kami bertawaf di Baitillahil Haram, berdoa di depan multazam, dan minumkan kami dengan air Zam-Zam dan berwudu dengan air Zam-Zam, ya Allah. Tanah suci Makkahul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Sampaikan kami ziarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersama-sama, ya Allah, berpuasa di tanah suci Makkah Madinah, ya Allah, dan beraya dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Juga kami beri pintu babus salam dengan penuh adab sehinggalah berdiri di depan maqam dan ingin memberi salam kepada baginda selepas yang mengirimkan salam kepada mereka. Ya Allah. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وجسدا على بلايا صابرا، ونسألك العافية، نسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر بعد العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل والفشل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. Izinkanlah kami tadabbur dan juga mengkhatamkan Al-Quran, ya Allah, bersama-sama. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami hamba-Mu yang ikhlas mendapatkan ridha-Mu, ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam satu syurga bersama syurga yang diambil oleh kekasih-Mu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga seluruh keluarga baginda dan juga sekalian para sahabat. Jannatul Firdaus, ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam syurga melalui pintu bab rayyan yang dijadikan bagi mereka yang berpuasa di dalam bulan Ramadan. Ya Allah, berkatilah bagi sekalian rezeki mereka-mereka yang telah mempersiapkan rezeki untuk menjamu buka puasa di Dewasa Aceh khususnya, dan seluruhnya pada mana tempat menjamu bagi sekalian daripada hamba-hamba-Mu yang puasa, ya Allah, untuk buka puasa. Engkau berkatilah rezeki mereka dan juga umum mereka dan juga keluarga mereka. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لك صمنا وبك آمنا وعلى رزقك أفطرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذهبت الظمأ وابتلعت العرق وثبت الأجر عند الله إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار.
kurma yang pertama suap orang lain dulu, jangan suap diri sendiri lagi supaya dapat pahala fattara sa'iman. Silakan Cik Tun suap kat ibu Zainal. Bismillah. Allah, saya tambah magic ni. Selamat buka puasa semua. Jazakumullah khairan jazak. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Nampak saya semua. Asyhadu an la ilaha illallah